Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Uthman, C22A0281 daripada kelas MM7. Tajuk dan latar belakang. Reka bentuk prototipe UI UX bagi aplikasi sistem pemulangan buku dan pinjaman buku di Perpustakaan Awam Keluang. Perpustakaan kini berkembang pesat. Kaedah manual tidak lagi memadai untuk kerja promosi, perekodan, pengkrediterian serta pemantauan peminjaman dan pemulangan buku. Perpustakaan Awam Keluang masih menggunakan sistem manual. Proses pendaftaran ahli, penyertaan program, pinjaman dan pemulangan buku dilakukan secara manual. Pengunjung menghadapi kesukaran, pihak pengurusan berdepan masalah dalam tugasan harian dan rekod data, keperluan membangunkan sistem berasaskan aplikasi bagi menggantikan kaedah manual serta pembangunan sistem perlu menekankan aspek UI UX untuk memudahkan kemudahan dan keselesaan pengguna. Kajian ini memfokuskan reka bentuk prototipe UI UX bagi aplikasi sistem pinjaman dan pemulangan buku di Perpustakaan Awam Keluang. Dalam kajian, sistem pengurusan masih dikendalikan di kaunter menyebabkan proses urusan menjadi lambat, terutama di waktu kemuncak. Penggunaan kaedah manual seperti kad fizikal dan buku log meningkatkan risiko kesilapan, kehilangan data. Proses yang rumit berulang menjejaskan pengalaman pengguna serta mengurangkan minat orang awam untuk menggunakan perkhidmatan perpustakaan. Objektif kajian menganalisis keperluan orang awam terdiri daripada orang dewasa dan belia bagi sistem peminjaman dan pemulangan buku. Mereka bentuk prototipe aplikasi menggunakan prinsip reka bentuk UI UX, menilai keberkesanan dan kepuasan belia dan orang dewasa terhadap prototipe yang dibangunkan. Kajian, apakah yang diperlukan oleh orang awam dan belia dalam aplikasi sistem peminjaman dan pemulangan buku di Perpustakaan Awam Keluang? Bagaimana UI UX meningkatkan pengalaman orang belia dan orang awam? Apakah UI UX dapat memudahkan belia dan orang awam? Kajian, skop kajian ini akan melibatkan 10 orang responden terdiri daripada orang dewasa dan orang belia yang menggunakan perkhidmatan Perpustakaan Awam Keluang dan tempoh menjalankan kajian ini adalah selama 2 bulan. Kajian individu. Kajian ini memberi manfaat kepada pengkaji dalam meningkatkan pengetahuan serta kemahiran mengkaji keperluan pengguna reka bentuk prototipe UI UX. Bagi masyarakat organisasi, kajian ini juga menumpukan kepada kemajuan teknologi di masyarakat setempat yang semakin berkembang. Pembangunan sistem berasaskan aplikasi ini dapat membantu masyarakat mengakses bahan bacaan dengan lebih efisien dan sistematik. Definisi operasional. Dalam kajian ini, reka bentuk prototipe UI UX merujuk kepada proses mereka bentuk dan menggunakan modal awal iaitu prototipe, antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna bagi sebuah aplikasi sistem peminjaman dan pemulangan buku menggunakan perisian Figma. Aplikasi sistem peminjaman dan pemulangan buku ini ditakdir sebagai satu sistem digital cadangan yang bertujuan memudahkan pengguna dan pihak perpustakaan dalam merekod, memantau serta menguruskan proses peminjaman dan pemulangan buku secara lebih teratur dan sistematik. Perpustakaan Awam Keluang dalam kajian ini merujuk kepada lokasi kajian yang menjadi konteks sebenar untuk mengenal pasti masalah, keperluan pengguna serta menilai kesesuaian reka bentuk prototipe yang akan dibangunkan. Definisi kajian, reka bentuk UI UX. Menurut Hamidili 2023, UX User Experience merujuk kepada pengalaman keseluruhan pengguna ketika menggunakan sesuatu sistem atau aplikasi. UX menekankan fungsi, kemudahan navigasi, kepuasan pengguna dan keberkesanan aplikasi. Manakala UI User Interface merujuk kepada reka bentuk antarmuka yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan sistem atau aplikasi dengan mudah, jelas dan menarik. Ia fokus kepada elemen visual seperti butang, ikon, tipografi, warna dan susunan skrin. Prototipe aplikasi. Menurut Rianti et al. 2024, prototipe merupakan model awal atau versi awal sistem atau aplikasi yang dibangunkan untuk mengamalkan fungsi serta aliran sistem sebelum pembangunan penuh dilakukan. Sistem pemulangan dan peminjaman buku. Menurut Ali dan Salamat 2025, sistem peminjaman buku ditakdirkan sebagai satu sistem yang menguruskan proses peminjaman bahan perpustakaan oleh pengguna termasuk pendaftaran pengguna, pemilihan bahan, rekod tarikh pinjam dan tempoh pemulangan. Sistem ini bertujuan memastikan bahan perpustakaan dipinjam secara teratur dan terkawal. Manakala sistem pemulangan buku pula merujuk kepada proses merekod pemulangan bahan perpustakaan selepas tempoh pinjaman tamat. Kajian. Instrumen kajian merupakan alat yang digunakan bagi mengumpul data untuk menjawab persoalan kajian. Pemilihan adalah penting bagi memastikan maklumat yang diperoleh relevan secara selari dengan objektif kajian. Dalam kajian ini, kaedah campuran iaitu mixed method digunakan, iaitu kaedah kualitatif dan kuantitatif. Bagi kaedah kualitatif, instrumen temu buas, para berstruktur dan permatian digunakan untuk memperolehi data secara mendalam. Manakala bagi kaedah kuantitatif, instrumen soal selidik digunakan mengukur tahap kepuasan dan kebolehgunaan aplikasi dalam kalangan pengguna. Selain itu, sumber sekunder seperti jurnal dan artikel juga digunakan sebagai rujukan. Buas para berstruktur biasanya mendapatkan maklumat secara mendalam berkaitan pengalaman, kefahaman dan pandangan pengguna terhadap aspek antarmuka prototipe aplikasi, peminjaman dan pemulangan. Kemudian permatian, iaitu kaedah permatian digunakan bagi melihat tindak balas, tingkah laku atau interaksi pengguna serta aspek antarmuka
antarmuka ketika pengguna menggunakan prototipe aplikasi itu. Ia bagi tujuan untuk mengenal pasti kebolehgunaan, kefahaman dan elemen antarmuka seperti kejelasan ikon, susunan atur, kebolehbacaan teks dan ketetapan reka bentuk visual. Kerja kajian penyelidikan iaitu bermula dengan pembangunan prototipe aplikasi dan kemudian pengguna mencuba prototipe aplikasi. Dan melalui situ pengumpulan data yang dibahagikan secara dua kaedah iaitu kualitatif dan kuantitatif, pemerhatian tingkah laku, temu bos pada bersutu dan soal selidik, kemudian analisis data kualitatif dan kuantitatif itu, kemudian akan mendapat dapatan kajian dan cadangan penambahbaikan.